Okey, jom kita tengok rupa plaster ceiling double box. Macam ni, double box. Double box ni maknanya dia ada satu side kiri, satu side kanan. Dia buat double box kiri kanan. Nanti dia punya lampu pun ada double juga lah. Lampu dia pun ada double. Kat mana lampu dia? T5 dia. Tak ada lagi. Itu dia. Lampu dia sudah punya ada L-box double. Sini ni senang dia nak buat sekali dengan boleh letak curtain.